HIV dekat Malaysia dulu-dulu orang kaitkan dengan penaga dadah. Tapi sekarang statistik terbaru tunjuk kes jangkitan HIV paling tinggi datang daripada hubungan seks, terutamanya seks sejenis. Lelaki sama lelaki, ini yang sangat membimbangkan sekarang. Kalau kita tengok data KKM, dulu majoriti kes HIV ni disebabkan pengosian jarum suntikan lah. Itu yang biasalah dulu. Tapi sejak tahun 2011, trend berubah. Lebih 90% kes HIV baru datang daripada hubungan seksual. Dan dari jumlah itu, paling tinggi melibatkan hubungan lelaki dengan lelaki. Men who have sex with men. MSM. Dipanggil istilah dia. So, benda ni bukan rekaan. Ini fakta. Realiti semasa. Kita kata, right? Tapi ramai yang tak berani cakap sebab takut dianggap homofobik. Ini benda kena faham. So, masalah sekarang ni, makin ramai muda-mudi yang terjebak. HIV bukan lagi isu komuniti kita kata terpinggir. Ia dah jadi satu isu masyarakat. Kita patut risau sebab penyakit ini senyap. Tapi bila dah kena, rawatan seumur hidup. Kena faham tu. Lebih sedih bila ada yang kena, tak sedar pun, bila dah lewat baru tahu, dan masa tu dah berjangkit pada orang lain, pasangan, isteri ke, anak-anak ke, dah berjangkit semua dah. Saya tak menghukum sesiapa, ya, tapi saya nak kita sedar dan berani cakap benar. Seks bebas, seks songsang, benda ni semua melanggar batas agama dan moral. Allah larang kita sebab bukan nak seksa kita. Allah larang kita sebab tapi nak jaga kita, dan kita semua ada peranan. Sekurang-kurangnya sebarkan kesedaran. HIV bukan lagi jauh dari kita, ia makin dekat. Jangan tunggu sampai berlaku pada orang terdekat baru kita nak ambil peduli. Ambil langkah pencegahan. Didik anak-anak, jangan sokong budaya yang merosakkan. Kalau sayang diri, jaga iman, jaga amal, jauhi zina, jauhi maksiat, insya-Allah kita terpelihara. Kita ini bukan nak mengata pada semua orang lain ni. Ini untuk diri saya juga ni. Saya cuma nak beritahu ni. Kita semua kena celik dan sedar. Benda ni serius dan kita tak boleh diam. Selama lebih pada 10 tahun saya bekerja dengan Kedutaan Afrika Selatan, saya dapat tengok jelas dekat kedutaan di negara Afrika Selatan ini bagaimana AIDS, HIV itu satu penyakit yang common dekat sana. Sebab kita tahu, umum tahu, negara paling banyak sekali yang jangkit HIV dan AIDS adalah South Africa. Dan benda tu bukan benda main-main, benda tu serius, dan kita takut benda tu berlaku.